Kalau korang tak tahu sebenarnya sebab dekat sini ramai gila orang tengah makan. Sebab murih kan, murih time kan. By the way, puasa ke hari ni semua? Puasa alhamdulillah puasa penuh. Penuh puasa Mariam setakat ni? Setakat ni penuh Setakat ni penuh setakat ni. Saya mesti show off-nya. Saya puasa memang penuh daripada umur 4 tahun. Inilah. So you mesti pernah show off kan? Saya mesti pernah show off. Apa yang you rasakan kadang-kadang you tak terfikir pun yang benda tu you show off? Kadang-kadang kita mungkin tak sedar, tapi mungkin orang rasa macam, Maminah ni memang show off lah. Dia nak nyanyi macam ni kan. Kalau di bidang saya, semestinya nyanyian itulah. Kadang-kadang macam sekarang kan, nowadays punya singing style, more to riff and run, benda-benda macam tu kan. Ariana Grande Ariana Grande ke? So benda-benda macam tu, kadang-kadang orang rasa macam, whenever you sing that riff and runs di tempat yang tak sepatutnya, orang rasa macam, show off Aminah ni. Tak relax dia ni. Tak relax. Dia ni memang betul-betul mana-mana semua nak show off macam tu lah. So that's the most common persepsi orang macam, dia ni show off. Macam tu. Ada juga macam barang-barang kan. Phone baru. Kata aja ada murah. Phone baru ke tu? Phone baru tak. Okay. Benda-benda macam tu lah. Tapi kan Amir, kalau kita cerita pasal social media sekarang kan, kalau kadang-kadang kita tak niat pun nak show off. Kadang-kadang kita macam something, benda baru yang kita dapat tu, kita rasa macam ya Allah nak share kita punya happiness tu pada orang. Tapi kadang interpretasi orang tu berbeza kan. Macam alah, asyik shopping je ni. Nak punya duit lah tu. Saya kalau beli phone baru ke apa, saya ambil gambar kotak je. Sebab phone tu dah kat tangan. Cerita Amir berbeza. Okey, faham. Cerita Amir Mariam berbeza. Yang mana kalau dia bersedih, dia akan beli phone. Kalau dia macam tahap yang tertekan, yang macam dah down betul ni kan, okey lah, pergi Apple lah. Dia ada satu cerita dia cerita yang personal tu. Dia cerita kelakar. Dia pergi Apple, abang Apple tak layan dia. Yelah pakai pula macam ni kan. Orang macam ya tidak, mamak ni nak beli. Dia Amir pergi Apple dengan baju yang bertag ni ke? Tak, ni nak tunjuk dekat penonton. Ini nak tunjuk lah. Ini baju pada Garsi TV. Boleh dapatkan lah. Faham. Kalau dia pergi sana bertag, mungkin orang akan kenapa judge orang lah. tu tak tegur dia. Sebab saya waktu pergi kedai tu, memang keluar beribu lah. Benda tu, duit tu saya ikat pakai getah. So pergi kedai tu pakai slipper, seluar pendek. King of cash. Zaman tu lah, waktu tu lah. So kalau macam saya, kalau sedih, saya akan spend duit. Tapi spend dia bukan biasa-biasa, Mariam. Spend dia macam iPhone terus, Apple Watch, AirPod. Ni iPhone baru lah ni. Ya, iPhone baru. Satu dah atas nature. Okey, kalau dia sedih, dia akan beli handphone. Ni dah handphone dah keberapa ni? Banyak. Nampak menyatakan kesedihan dia dah berapa kali dia kesedihan dia. Sedih tu 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tidak lah kalau macam perempuan, kalau kita cerita pasal perempuan, sedih perempuan tu hari-hari duk beli beg, beli kasut, Shopee tu keting masuk. Nampak kita dah mula hidup. Tapi itu betul. Sebab saya sendiri pun kalau saya sedih, saya akan beli something yang buat saya happy. Itu terapi kan? Kan terapi kan. Contoh macam kita dah mak-mak dah kahwin by the way. Sebab ramai cakap I belum kahwin. Gitu. Okay. So kalau I sedih, show off cantik. Biasa je nya. Show off juga. Kalau beli barang kan, I rasa macam kadang-kadang tak beli pun, bila I pergi tengok pun ada rasa happy dah kan. Macam bestnya terapi. Macam kadang-kadang window shopping pun terapi sebenarnya. Betul. Kalau macam saya, window shopping ni sedih lah. Duk tengok je tak beli-beli. Tapi tak beli kan? Duk tengok setahun, 2 tahun. Bukan berbulan-bulan saya. Setahun saya tengok, 2 tahun saya tengok tahun keempat baru beli. Macam gitu. Kalau macam Mariam sendiri, kalau sedih buat apa? Kalau Mariam, kalau sedih, macam dah cakap lah, memang kena shopping kan. Tapi shopping saya berbeza. Saya kena beli casing. Sebab itu pun orang kata macam, kau ni show off. Sebab almost setiap minggu saya akan tukar casing. Tapi kadang-kadang casing tu adalah casing yang dalam simpanan sendiri lah. Memang kita dah beli badan, kita rotate je. Tapi casing, strap jam, semua benda tu macam terapi untuk saya. Macam okay, kalau hari tu sedih, esoknya everything yang kita nampak depan mata kena tukar baru. Kadang-kadang collection baju dalam wardrobe, dia kena tukar satu ni yang baru. Satu ada pakai baju yang sama. Tengah-tengah member. Meh. Saya punya casing, saya punya charm semua kena tukar yang lain. Strap jam kena yang lain. I don't know if orang lain ada macam tu ataupun tak. Tapi saya always suka set the mood untuk macam tukar. Okay, semalam dah sedih, whatever, next. Okay, tukar benda-benda itu adalah certification you lah. Macam Amir, certification adalah bergadget. Macam I on beauty. Macam pergi seorang, aku tak pernah asyik beli je lipstick tu. Bibir kau satu je. Bibir kau satu je sebenarnya. Kan, tetap beli. So kalau macam husband tanya, asyik beli lipstick je. No, ni merah.
merah. Ini merah pekat sikit. Lain. Merah cair, nude. Lain. Pada diorang lipstick hanyalah satu. Sama. Betul tak, Meh? Salah, Meh. Entah, saya tengok bibir dua-dua sama colour je pun. Hello, I punya glossy. Dia tak, dia matte. Nampak? Nampak dia orang dua show off. Saya matte, saya glossy. Saya lelaki tak tahu apa. Saya tengok kalau cantik, cantik lah. Tak cantik, So, begitulah. aku dengan Mariam cantik lah kan hari ni. Untuk hari dia orang cantik lah. Untuk hari ni, okey lah. Boleh lah, Meh. Untuk Boleh hari lah. ni lah. Okey lah tu, Meh. Terima kasih So tau. kalau cakap pasal Mariam tadi kan, bila tukar casing je, orang semua macam, show off lah, you ni. Padahal casing tak mahal pun kan, Oh, Mariam? Mak, kita beli yang dekat Shein yang berapa RM3 semua. Itu pun dah happy Ya, kan? ya. Orang rasa macam asyik-asyik benda baru. Orang tahu nampak tak, benda tu. Shein tu punya casing macam bila you dah scroll dia edited tau. Yes. Tak tengok cantik gila. Betul. And ada tu dia dah pairingkan dengan apa strap watch Strap tu. watch. Ha. Ya. Ya, meh. Apa lagi, Meh? Kau patut check out. Malam-malam kena scroll. Terapi. Tak, kalau macam saya, casing, satu ni colour hitam je lah. Sampai dia macam dah bobrok macam tu kan. Bobrok lah. Bobrok. Dia dah 2 minggu dah rosak, episod kali ni dia cakap bahasa Jawa dia. Alamak. Bukan Oh, Jawa Jawa. ke? Kita mengikut perkataan-perkataan yang bombastik. Bombastik. Saya buka kamus Yelah dah. kalau dalam Kebobrokan masyarakat, gitulah, samalah. betul tak kalau macam penulisan BM bila cikgu dapat detect ayat yang extra dapat extra mark. Sebab tu Ya. saya dulu bukan nak cakap apalah, pengerusi kelab bahasa Melayu. Alah dia show off. Ya ke? Dia Nampak show off saya macam gitu. Natijahnya? Natijahnya kendati pun begitu. Betul. Ketipu. Bukan bukan. kendati pun. Ketati- Walau bagaimanapun. Oh walau cakap je lah walau bagaimanapun. Nampak macam korang Bombastic. show off yang secara fizikal, saya show off secara macam intelektual. Intellectual nampak Awak ni bijak. show off lah, nampak bijak lah Tak awak ni. adalah macam biasa-biasa. Saya dulu kalau UPSR pun 5A je. Lagi dah show off. Saya berapa A je. PMR 8A. Itu je lah. SPM ada problem sikit lah. Ada problem sikit lah. Lepas tu ke universiti? Alhamdulillah PTPTN free. Ni nak tunjuk dia dekat Epicent. Yes, okay. Penerima anugerah Naib Chancellor Amir Khalis bin apa nama kau? bin Muhammad Jamil. Bin Muhammad Jamil. Kelas Tapi pertama. bila cakap pasal anugerah naik Chancellor kan, lagi-lagi kalau macam dulu lah, okey lah, jujurnya saya dengan Adel Mescom, UiTM. Awak muzik. Perasan tak kalau kita dekat zaman universiti dulu mesti orang macam alah budak-budak Mescom, budak-budak muzik acak show off lah, macam fashion. Kan betul ke? Kita selalu dikecam. Ya, orang macam dalam scene kita, scene art, Mescom, orang rasa macam kita punya subjek ni macam senang sangat, macam acak-acak. Lepas Dia tu, tak tahu apa struggle dah kita sangat? tu kan? Apa dah sangat susah sangat ke diorang punya subjek ni? Tu kalau kita dapat ANC punya award, dapat selain pumping semua kan? Oh, senang lah tu nak dapat pointer macam tu. Kita kalau sebab kita Mescom. sebab music. Tapi sedih lah cakap slim pumping. Sebab hari waktu, saya ingat lagi hari Rabu, hari konvo, PKP babe. Satu Malaysia terus tutup. Sampai sekarang saya tak konvo. Tak kamu Tak konvo. Sedih. So tadi nak show off lah. faham. Saya ambil gambar pun sebab apa, postman hantar tu, apa nama yang sijil tu. Sijil tu lah, ya ambil ke? lah gambar. Follow lah IG Serius? Amir Khalis, boleh tengok dalam tu. Ya Allah. Saya rasa masa PKP tu saya first batch yang belajar online masa PKP. Masa tu Belajar last music semester secara online. Oh susah sebab You all penuh dengan studio yes, kan? and then banyak performance yang kita kena record and then waktu tu some of us yang stuck dekat tempat yang bukan di rumah mereka sendiri. Jadi nak kena record all the evidence, semua assignment. Jadi dia macam stuck dekat situ. Sometimes ada yang terpaksa hold dia punya paper tu hanya kerana tak dapat nak buat evidence assignment dan sebagainya. Kalau Mescom nak masuk tu kena interview kan. Betul. Diploma degree sama macam music juga. So Music pun interview instrumen yang Mariam main Saya memang vokal. vokal. So show off vokal je lah. Masih show off. Nanti Arif and Ryan tu kan. Tetapi dekat UiTM Shah Alam kita belajar classical vocal. Kalau macam kat luar sebelum ni saya pun memang tak diberi pendedahan sebarang pendedahan classical vocal. Saya belajar pop, traditional, music biasa. Tapi bila masuk UiTM it's 100% perkara baru yang saya belajar dekat UiTM. Audition lah basically. Pada masa audition tu saya tak tahu pun kita akan belajar classical vocal. Jadi bila audition tu, Mariam awak tahu tak dekat UiTM akan belajar classical vocal? Serangga. Classical vocal tu macam mana? Macam opera. Opera semua tu. Opera is inside my mind. Malah nak show off. Saya dulu choir. Yes, sangat susah. Jadi saya rasa macam okay, go lah kita belajar benda baru. So dari situlah belajar diploma. So you punya gang waktu UiTM memang Naim Daniel?
Mula-mula ada funny story. Saya dengan Naim tak berapa rapat. Saya paling tak suka Naim Daniel tu. Tapi awak upload tu, awak abadikan dekat IG tu. Ya, sebab kita orang punya friendship ni dia banyak orang nak duri dia daripada tak Dia rapat macam daripada love paling hate suka. friendship. Yes, kalau saya nampak dia macam geramnya dengan dia ni. Syaitan pun pening tu lagu pasal awak ke? Syaitan juga. Ada layan kepala. Awak layan Baru tadi layan. EP dia sedap. Betul. Lepas tu? Tak baik. And then nak dijadikan cerita kita orang satu kelas. Dari situ lah macam ada assignment sama-sama, dari situ lah baru kita rapat. Assignment buat apa tu? Assignment mana teori punya assignment lagu, teori buat lagu. lagu. So dari lagu, dari segala subjek-subjek yang perlukan kita work on together, dari situ lah macam kenal hati budi masing-masing. And then kita macam kita klik lah macam tu. Ada tak show off kat orang macam aku kawan Naim kot, macam tu ada? Kadang-kadang ada orang rasa macam tu, tapi saya sebenarnya to be honest, saya sebenarnya ada first dulu bukan sampai sekarang kan, saya rasa macam ada ego sikit dengan artis. Sebab saya rasa macam segannya that kind of ego yang saya macam segannya nak tegur dia. Bukan macam aku guru vokal kau siapa sial. Waktu tu saya belum jadi bukan, guru belum lagi. Masa diploma tu saya macam siapalah aku kan nak kawan dengan dia. Macam tu lah. Jadi bila dah berkawan dengan dia tu pun kadang-kadang saya segan-segan je nak post sekali, sebab saya rasa takut artis tu macam tak selesa, macam kau macam tumpang tumpang populariti. So saya rasa itu yang kita segankan. Samalah kalau saya pun secara jujurnya saya pun tak pernah minta bergambar dengan artis, tak ada. Sebab kita segan. Macam Adele lain. Artis minta gambar dengan dia. Awak Adila je. Saya nak ambil gambar dengan Adele. Kita ni biasa je, ikan bilik. Biasanya Show off ni bila kita ingat balik memang zaman-zaman you banyak berlaku lah. Zaman kerja ni mungkin agak kurang sebab show off pun macam aku dah ada anak, kau dah kahwin, benda macam gitu. Tapi kalau waktu macam you ni memang sangat nampak sebab antaranya mungkin macam saya agak golongan yang agak susah kan. Apa masuk golongan yang agak susah? Yelah macam kita orang biasa B40 marhen lah, rakyat biasa. Lepas tu macam kita kadang-kadang tengok macam kawan-kawan tu kan, alamak pergi kelas bawa pujo. Lepas tu macam kalau kita ni kita pakai netbook satu Malaysia tu kan dulu kan. Yang lain pakai MacBook. Pakai ROG. Lagi kita buat animation dulu kan. Apa namanya yang mahal tu? Lupalah. MacBook lah. Bukan MacBook, ada satu lagi. Yang mana? Yang kawan kita Nelly tu pakai. Tak payah sebut lah. Kau sebut dah sama kawan. ROG tu lah. Mahal weh. Tapi ada yang show off, ada yang tak lah. Tapi kalau macam itu kalau kami Mescom lah kan, mungkin sebab banyak tools yang kita pakai. Kalau macam budak-budak muzik ni ada show off dia macam mana ke? Mungkin dia macam kalau you ada weh, kau power weh macam tu. Ataupun macam aku dah nyanyi dekat China lah mungkin. Ya. Kalau dulu, kalau di zaman belajar, kita tengok pianis accompanist siapa. Contohnya bila kita nyanyi klasikal, kita tak pakai muzik yang dirakamkan. Kita main live music, tetapi kalau klasikal vokal kita ada pianis. Jadi pianis tu kalau kita dah selalunya kadang-kadang ada yang macam tak berapa banyak bajet, panggil lah macam classmate ataupun junior yang dibayar untuk accompany kita punya nyanyian. Tapi kalau siapa ada extra bajet, dia akan hire pianis yang daripada luar negara. Ada Japanese punya mahal tak? Nak hire. Kalau zaman-zaman belajar tu memang kalau mahal you buat tu memang full mark ah. Ya, dia macam extra effort, extra ni extra dia duit, extra effort. Dia segala extra. Pasal extra effort. Awak ada cerita apa tu? Kalau you Nampak? Saya kena tahu ni. sebab cerita ni sangat kelakar. Cerita ni. Okay, saya sekali dengan awak ke waktu tu? Apa cerita ni? Kejap bagi gelak dulu. Kongsi gelak kita. So saya dengan Amir adalah merupakan classmate tau. So masa tu tahun akhir. Macam inilah bawa siapa pianis company semua tu kan. So kita orang diberi task untuk buat short film. Sebab kita orang broadcasting, so kena buat filem kan. Kita ni satu tim tu memang yang marhen tau, yang memang macam mana kita nak produce short film yang gempak tapi kurang bajet. Ini dia ikut director dia yang tak apa-apa tu Ya, sebab director kita orang aku tahu aku tak nak keluar duit. Maksudnya tak nak keluar banyak Okay. You tahu tak kita ada dalam berapa orang? 6 ke 7 orang macam tu. Seorang bayar 20 ke 30 ringgit je babe untuk total production tu.
Orang lain siap hire luar production apa 15,000. 15,000 Ayuh, pun ada. 15,000 Ya, serius. betul. Serius. Untuk hasilkan short film tu untuk finally kita orang kan. Okay. Kita orang memang paling sempoi. You tahu tak? Kan kita kan ada macam apa mic yang Boom mic. panjang tu. Boom mic. Boom mic Okay, yang dipanggil. boom mic. Boom mic kan. Dia orang hire lah orang yang pakai boom mic tu. You go. Kita tahu apa? You tahu tak wireless mic tu? level dia. Mata penyapu. Left. Kalau Lilit kat situ. Okay. Auto macam tu. The struggle is real. Okay, ya Allah. Okay, faham. Weh. Aku tahu hujung dia show off apa tu. Tapi grup kita orang nombor 1. Ya ke? Nombor 1 deh. Ada. Berapa je bajet yang dikeluarkan total? Hanya kurang RM200. Wah. Tak, masalahnya yang nampak? lepas tu nak show off je, RM200 tu buat makan KFC. Ya, si ada Ya baki. ke? Bayangkan. Memang masa tu kan kita orang jemput kawan kita orang Aswara pelakon tu. Kita orang, kita ada duit macam ni je. Tolong lah. Okey. Memang nanti I tunjuklah short film punya link. Nanti kita orang akan Tapi tunjuk link. bukan nak cerita apalah. Dia punya director, dia punya ketua kepada grup tu yang power. Yang tengah cakap tu, yang tengah Dia cakap. memang power. Bukan nak cakap apalah. Biasa-biasa je dia tu. Cakap. Biasa-biasa je. Dia orang ni biasa-biasa je. So sebenarnya it's all about effort. Yalah. Betul. Macam Garasi TV ni pun kan, kita buat podcast tu pakai sebiji phone je. Ya. Biasa je. Biasa-biasa je. Yang penting sembang tu yang padu kan. Dan artis juga host dia lah. Ada. Syaitan juga dengan kepala. Power kan lagu tu. Tadi masa briefing Amir, apa tu nak simbang lah pasal show off, tapi tiba-tiba ada idea. Memang ada je. Sebab cerita dia lah yang effort pianis Pianis. So you import yang mana? Of Ke you course. macam kita orang yang gulung-gulung mic tu? Tak. Oh, you yang ada duit lah. Ya, tak. You okay, faham? Tak. Yang ada duit, faham? Aku ni malas tau nak show off cerita lama tau. Kau buka cerita Sebab seronok cerita tu. Boleh cerita-cerita lama. Dia macam ni, siapa companies kita, kalau dulu zaman-zaman saya, depends on lecturer juga. Kalau kita dapat lecturer yang membantu, yang nak the best untuk anak murid dia, dan kita dapat the best lah juga. Kita dibantu jugalah. Dan alhamdulillah perjalanan saya dari diploma sehingga ke degree tu, dapat lecturer yang betul-betul nak encourage, betul-betul dapat yang terbaik untuk kita. Sehingga hari ni ada tak you masih contact lagi lecturer? Yes, masih. Macam sekarang saya masih keep in touch dengan lecturer diploma dan juga Datuk Syafina. Itu lecturer degree saya. Datuk Syafina lecturer. Betul. So diploma kat mana dulu? ITM Shah Alam. ITM Shah Alam Diploma juga? dan degree kat ITM Shah Alam. Dia lah yang tak berkembang. Macam kita ada lendu, lepas lendu, patutnya rembau lah, pakai rembau kita. Dia orang kat situ menara SAS tu je kan? Senang tau dah dapat detect you all about music. Dia orang akan bawa Instrument kat belakang. Bukan you reti main mana pun. Cara. Dah belakang tim music dengar ni. Saya gurau je. Budak beskap buat kamera. Tak juga. Saya bawa motor. Tapi betul lah macam budak-budak Westcom macam bawa kamera kan. Gitu kan. Aduh. Tapi budak-budak medik tak ada pula bawa stetoskop Ish, tak ada pun. Tak ada macam Tak gitu ada. kan.